Guys, ni dia 5 musuh terkuat yang pernah Bobo Boy lawan dalam series Bobo Boy. Let's go! Yang kelima adalah Jungle Knight. Jungle Knight merupakan musuh yang telah pun ditewaskan oleh Bobo Boy dalam series Bobo Boy Galaxy. Kalau ikutkan, sebenarnya Jungle Knight ni tak kuat pun. Dia ni kecil je dan dia merupakan seorang badut yang pernah buat persembahan dekat Tapop. Tapi disebabkan ramai orang bosan dengan persembahan dia, so dia pun bernekat ingin balas dendam dekat Tapop. Dan dia telah menggunakan beberapa kuasa daripada Paus Sfera untuk berhadapan dengan Bobo Boy. Memang leceh gila lah. Sampaikan Bobo Boy perlu bergandingan dengan Captain Kaizo untuk menewaskan Jungle Knight. Guys, kalau korang tengah layan movie ataupun korang tengah layan YouTube tapi korang tak tahu nak makan apa, ni dia aku nak recommend kat korang makanan yang sangat sesuai untuk korang makan sambil layan cerita ataupun tengah layan YouTube tu. Ada Chocoja, ada cookies, ada biskut durian, lepas tu ada coklat Confetto dan macam-macam lagi. Aku ada letak tag dekat video ni, okey, tag Shopee, korang boleh terus je order dekat situ. Harga berpatutan dan sangat-sangat menarik untuk korang dapatkan. Yang keempat adalah Borara. Borara merupakan villain utama dalam series Bobo Boy yang pertama. Dan sejujur, aku memang minat gila lah dengan kuasa Borara ni. Sebabnya dia mampu untuk menghasilkan kuasa long hitam. Dan Borara cuba untuk mendapatkan kuasa teleportation daripada Clan Cabot dan juga Ultra Boy. Tapi last Bobo Boy berjaya juga untuk menewaskan Borara. Walaupun struggle, last match tu memang sengit gila. Hasil menggunakan kuasa elemental 7. Yang ketiga adalah Captain Vargoba. Captain Vargoba merupakan ketua Lanun yang sangat kejam dan dia mempunyai armada yang sangat ramai dan dia mempunyai 4 tangan. Captain Vargoba telah menggunakan kuasa daripada Paus Sfera Magnembot untuk berhadapan dengan Bobo Boy. Sampaikan si Laksamana Tarung tu pun memang bingai gila lah waktu lawan dengan Captain Vargoba kan. Pada awalnya Bobo Boy memang struggle gila lah untuk berhadapan dengan Captain Vargoba sebabnya kekuatan untuk karakter Captain Vargoba ni memang sangat padu. Tapi last Bobo Boy berjaya juga untuk menewaskan Captain Vargoba hasil menggunakan kuasa elemental solar iaitu tembakan solar gerhana. Yang kedua adalah Retaka. Retaka merupakan villain utama untuk dalam movie Bobo yang kedua dan sebenarnya Retaka merupakan pengguna asal untuk kuasa elemental gamma. Dari segi kekuatan untuk Retaka ni memang sungguh dahsyat lah dan Bobo sendiri sukar untuk menewaskan Retaka. Tapi sampailah satu masa selepas beberapa kuasa elemental Bobo telah pun diambil oleh Retaka, Bobo berjaya juga untuk menewaskan Retaka hasil daripada kekuatan elemental yang baru iaitu Elemental Fusion, iaitu gabungan daripada kuasa elemental. Dan tempat yang pertama tak lain dan tak bukan adalah Adudu ataupun Ahmad Kasim. Mesti ramai yang pelik kan kenapa aku letak Adudu dekat tempat yang pertama, padahal Adudu ni bukannya kuat pun. Ya, kalau dulu Adudu memang tak kuat, tapi sekarang ni dah lain. Sebabnya selepas dia Adudu telah pun menjadi anak murid kepada Tok Kasa, kekuatan dan skill pertarungan untuk Adudu telah pun meningkat dengan cukup tinggi sehingga kan beliau mampu untuk bagi saingan cukup hebat dan cukup sengit terhadap Bobo Boy sewaktu bertarung one by one. Malah Adudu ni punyalah padu dari dulu sampailah sekarang tak mati-mati pun. Kalau villain lain dah ramai kiok dah kan. Dan bagi aku Adudu ni bukanlah seorang villain pun, dia ni lebih kepada anti-hero. Dan specialnya alien kepala kotak ni kan, dia seorang je mengaku dia ni adalah seorang penjahat. Mana nak cari baik penjahat yang mengaku dia ni adalah seorang penjahat. Adudu seorang je. So bagi pendapat korang macam mana pula? Korang rasa ada lagi ke villain yang lagi padu daripada 5 karakter yang aku sebut tadi tu? Komen dekat bawah.